Kenapa Anwar Ibrahim bila dia sentuh pasal gas dia gagap? Yang pergi ke Jepun, pergi ke Korea ni semua, lalu tak Selat Hormuz tuan-tuan? Tak lalu. So untung kita lebih ke kurang tuan-tuan? Exco PAS dengan Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awal cakap, betul ke tidak? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini pakar terbaik ni dalam mengenai ekonomi. Dia bercakap separuh. Sebab itulah cakap, membodohkan fakta. Orang tak boleh lah kau bijak. Kau ambil banyaklah fakta-fakta yang ke laut sebelum ni pun. Pasal jangan cerita pasal pelaksanaan Budi Madani petrol tu lah. Nak pergi beli minyak petrol beratur, kena tunjuk IC kita, nak sahkan kita ni warga negara kepada pekerja asing. Oh, bukan warga negara pula cek IC aku untuk aku ambil petrol dekat petrol pump ni. Kamu tahu tak how ridiculous this is? Tak masuk akal langsung. So sebab itu saya nak cakap, kalau kau tak reti buat, kau berhenti aje lah. Berhenti. Kemarin dia mengucap, dia kata dia bercakap dengan Raja Qatar. Dia cakap. Lepas tu dia gagap. Gagap. Tuan rasa kenapa dia gagap? Kenapa Anwar Ibrahim bila dia sentuh pasal gas dia gagap? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia cuba nak sembang lah tu. Aduh mak. Itu hari dia cakap kita ada masalah. Saya syok ayat dia cakap. Saya kadang-kadang nampak apa yang diperkata, diucapkan oleh Mamat ni lebih kepada lawak je nakal. Lebih kepada penglipur lara. Dalam minyak, diesel kita terpaksa naik 6.72 sebab ada disruption dekat situ. Tiba dia pergi telefon, dia ni kan bapak penelpon, betul? Segala orang dia telefon, tuan-tuan, betul tak? Dia pun mungkin lah, dia nak belagak dengan kita lah. Dia pergi cerita pasal dia bawa telefon Emir Qatar, Raja Qatar. Sekali dia cerita pasal gas. Emir Qatar cerita dia pasal, oh, loji-loji gas dia dekat Qatar. Qatar pun jual banyak gas. Kita pun jual banyak gas. Kita top 5, top 5 pengeluar gas di dunia. So dia pun sembang dengan Emir Qatar. Dia kata Emir Qatar kata loji dia terbakar ke apa, nak pulihkan makan masa 3 hingga 5 tahun. Lepas tu mungkin tiba-tiba masuk dalam kepala dia, alamak aku tersilap cakap ni kot. Itu yang dia gagal. Pasal gas-gas, data-data. Apa yang kita ada pengeluaran, semua orang ada. Tak ada rahsia-rahsia dikongsi. Berapa pembekalan yang kita ada, berapa di perut bumi, semua orang ada. Tak ada nak sembunyi-sembunyi. Ada orang yang tersilap cakap, sembunyi cakap. Apalah Mamat, kau nak cerita depan Malaun boleh lah. Sebab saya cakap, ya pun kamu nak hantam, nak balun PMA, gunakanlah hujah-hujah yang ada akademik sikit Mamat. Kau hebat. So janganlah banyakkan memborongkan semua orang. Malukan lah Harvard kau. Kalau Qatar punya pengeluaran gas itu terganggu, siapa yang untung tuan-tuan? Kita lah untung, betul tak? Bila Qatar tak boleh keluarkan gas, negara-negara pengimport gas ni, LNG, gas cecair ni, Jepun, Korea, China, ambil daripada siapa tuan-tuan? Ambil daripada kita lah. Oi, gas pun Malaysia ni bukan satu-satunya weh. Melambak berpuluh lagi negara yang ada semua di Brunei lah apa semua. Sama je. Saya tahu Brunei pun banyak. Tapi dia punya andaian tu, hujah tu, kalau tu. Oh, kita jadi lah. Oh, kita boleh pegang besar lah. Kita ada stok banyak. Tak nak ulang lah. Lepas tu gas kita yang pergi ke Jepun, pergi ke Korea ni semua, lalu tak Selat Hormuz tuan-tuan? Tak lalu. So untung kita lebih ke kurang tuan-tuan? Lebih. Ada mak. So betul lah itu hari Exco PAS dengan Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awal cakap, betul ke tidak? Semua tenaga sekarang ni kena perang. Pada apa tidak disekap oleh Iran? Mengapa kita ikut naik sama? Iran tak sekat kita. Dan kita ada semua minyak. Kemudian kita pula dengan Indonesia anggota OPEC.
Banyak. Mampu tak orang boleh kerjasama. So Exco PAS, pemimpin PAS, Presiden PAS lebih cerdik daripada Anwar Ibrahim ni. Betul tak tuan-tuan? Aku ingat lah Papa Gomo pun sama level lebih cerdik juga. Anwar Ibrahim nak cakap, nak sembang sikit gagap. Bagi gagap. Kita punya minyak yang kita ekspor, yang minyak kita Jom, ini lah kita nak lawak. Lalu pun Selat Hormuz. Gas kita yang kita mendapat keuntungan berlipat kali ganda ini, kita hantar pergi belah timur tu. Bukan lalu Selat Hormuz. Ya? Aduh mak, kadang kita tahu lah kos insurans naik 3 kali ganda, 300%. Banyaklah isu masa. Tapi dan kita tahu lah, bukan semudah itulah kita nak kira untung rugi dalam industri minyak. Dia banyak. Kita pun bukan pakar, tapi kita faham lah, kita dengar orang tu cakap, orang ni cakap, Ahmad Faizal cakap, Zia A cakap, adalah dia orang yang pakar ekonomi cakap. Tapi bila orang seperti Isyam Jalil yang bercakap atas kapasiti politik, jadilah bengok macam Dr. Azman, Hadi Awang lah, apa semua, tak lalu Selat Hormuz. Dia tak straightforward macam itu, Mat. Tak lalu pun. Sabah Sarawak tentu tak lalu Selat Hormuz, betul tak? So kalau dia nak cerita Sabah Sarawak dapat minyak murah sebab dia tak lalu Selat Hormuz, memanglah kita punya minyak tak lalu Selat Hormuz. Yang minyak mahal kita yang kita import untuk proses itu betul lalu Selat Hormuz sebab kita ambil minyak murah kan, ambil minyak mentah murah pergi jual minyak mentah mahal. Sebab dekat situ kita ada margin. So kalau pun dia kata rugi, kalau rugi buat apa kita buat kerja bodoh? Pergi import minyak murah, pergi jual minyak kita, betul tak tuan-tuan? Ada margin, ada beza harga dekat situ, kurang-kurang $10 atau lebih per barrel daripada kita jual minyak kita yang mahal ni dengan kita beli minyak tu ayam tu. Lepas tu dia pun bila dia kata jam, kau sembang kedai kopi, okey lah, pentas ceramah walaupun dengar okey lah. Kalau pakar ekonomi dengar memang orang gelak je kau tak main.